Hai. Berjumpa lagi kita di YouTube Apai Imi Family Channel. Hari ini saya nak berkongsi resepi iaitu kasam rebung. Ini kasam rebung. Yang ini bahan-bahan yang saya nak gorengkan. Campur dengan rebung yang saya sudah rebus tadi. Ini saya sudah rebus. Lepas tu kuali dan minyak pun sudah panas. Masukkan bahan-bahan rempah yang kita tumis tadi. Kacau. Lepas tu masukkan rebung. Rebung yang saya dapat ni, yang saya cari sendiri. Nampak? Memang sedap, memang enak, manis, kering. Kita kacau dia. Alamak, sudah masak. Okey, marilah kita angkat yang di dalam kuali pergi ke pinggan. Kita angkat slow. Sebab apa? Panas, masih panas lagi. Tengok tu asap tu. Rebung kasam Apai Imi. Nampak? Memang sedap, memang enak. Marilah kita cuba. Jom.